Okey, baik. Dalam video ni saya nak terangkan kepada anda, nak tunjukkan guide anda macam mana cara kita nak register Seposin, kita nak install template yang ada dekat dalam platform Seposin ini. Okey, so first thing first, saya nak anda pergi ke app.seposin.ai/login. Okey, /login tak payahlah, kalau app.seposin.ai pun boleh je. So dia akan automatically /login lah dekat sini. Right. So bagi anda yang belum ada lagi account dengan Seposin, anda boleh klik pada button sign up. Klik pada button sign up. Workspace name ini anda masukkan nama projek anda lah. Mungkinlah kata kita jual produk, kita jual madu tualang kan, madu tualang, letak je madu tualang workspace name ni. Benda yang mudah untuk kita faham. Workspace ni untuk projek chatbot yang mana satu. Okay, and then letak nama anda, email anda, phone number anda. Ini bukan phone number chatbot tapi phone number anda, dan juga letakkan password. Password mesti kena ada at least 8 karakter, one number, one uppercase and one lowercase, dan juga at least one symbol. So confirm password dan klik pada button register. Okay, dia akan minta anda untuk verify anda punya account dulu. Kena klik verify dulu. Kalau boleh buka dekat dalam ni dah tu, lepas tu baru boleh refresh lah dekat sini, ataupun klik je link yang dia bagi tu, nanti boleh terus login. So dia akan bawa, bila kita klik dekat dalam email tu, nanti dia akan bawa kita semula kat sini dan kita boleh login dengan dia. So save lah password anda ni dan juga email anda ini. Okay, lepas tu klik pada login. Bila kita klik login, automatically dia akan terus keluar paparan macam ni with workspace yang ada dekat dalam ini. Dia ada workspace lah dekat dalam ini. Ini workspace kita. Yang anda gunakan workspace name tu, dia akan keluar dekat sini. So kita boleh create banyak workspace dekat dalam satu account Seposin kita ni. Okay, so dalam Seposin punya interface, kita ada 3 layer of system ke interface lah. Okay, so yang pertama adalah kita punya account. Ini adalah account kita. Dan yang kedua adalah, ini adalah paparan workspace. Kita ada workspace. So kita boleh tukar-tukar lah workspace mana yang kita nak buat. Kalau ada 100 lah workspace kita, tak ada masalah. Boleh create beribu workspace yang kita nak secara percuma sahaja. Okay, kemudian kita dalam workspace kita boleh create chatbot. Chatbot menggunakan omnichannel. Biasanya dalam template yang saya buat nanti, semuanya akan menggunakan omnichannel template. So anda perlu create omnichannel. Sekejap, saya create workspace yang baru dululah. Okay, saya create workspace yang baru 0005 demo video dan create. Lepas tu saya ambil yang ini, demo video. So ini adalah workspace saya yang baru. So every time kita create workspace yang baru, kita akan dapat free trial 14 days. So kita boleh gunalah selama 14 hari chatbot tu secara percuma. Kemudian kita boleh createkan omnichannel. Okay, klik je dekat omnichannel, setup omnichannel, dan kita bagilah nama demo video. Saya addkan dia, create new bot. Dekat sini jangan pilih lagi template yang anda nak guna tu. Kita pilih start blank flow dahulu. So bot name bagi je nama yang sama macam workspace juga. Dan create bot, open flow. So sekarang ini dia akan bawa kita ke paparan ataupun layer yang ketiga, iaitu layer chatbot. Nampak dia punya menu dah berubah. So macam mana kita nak go back balik semula kepada layer workspace? Kita boleh klik dekat nama workspace kita ni kat sebelah ni. Klik dekat sini, dia akan patah balik masuk ke dalam kita punya workspace. Kalau kita nak buka balik chatbot, boleh klik dekat omnichannel, open bot, ataupun kita boleh klik dekat all bot dan klik kat sini pun boleh juga. Okay, dua cara. So lepas kita dah berjaya create kita punya chatbot kita, omnichannel chatbot kita, saya nak anda patah balik pergi ke workspace anda, scroll ke bawah dekat menu workspace ni, okay, sampai anda jumpa integration. Integration, dia akan keluarkan second layer menu dekat sini. Scroll ke bawah sampai jumpa Google Sheet, and then klik sign in. Lepas tu kita boleh pilih account mana yang kita nak gunakan. Klik pada continue. Ni continue dan seterusnya. Kalau perlu tick,
tick sahaja. Mana yang boleh tick, kita tick saja. So kita dah berjaya connectkan dengan Google Sheet. Kemudian, apa yang anda perlu buat adalah dekat integration ni, atas dia ada template store. Nampak tak kat sini? Template store ni. Okay, template store, baru kita pilih template mana yang kita nak install. Dalam kes ni saya ambil lah product supplement. Anda boleh tengok show more dekat sini kan. Dalam ni dia ada penerangan sedikit tentang apa overview tentang template tersebut. Apa yang ada dekat dalam dia, video guideline dan sebagainya, semua ada dekat dalam ini. Okay, so kita go back and then saya nak install template. So bila install template ni, kita klik je next step. Kalau kat bawah ni tak ada apa. Okay, next step, kita pilih bot yang kita dah createkan tadi, demo video. Template field ni biarkan sahaja dahulu, tak perlu ubah lagi, nanti kita akan ubah dekat dalam. Okay, and then klik je install now. So dia akan installkan template dan juga akan createkan kita punya Google Sheet sekali lah kat sini. So dia tak ada tulis pula. Okay, open bot. So kalau dah nampak kat dalam ni, dia dah masukkan subflow yang ada dekat dalam ni. Cuma anda tak boleh nak tengok lah. Okay, subflow ni dia ada macam-macam. Dia ada lebih kurang, saya tak ingat berapa tadi, 27 subflow yang ada dekat dalam kita punya chatbot ni sebenarnya. Cuma anda tak perlu risau yang itu. So, anda dah berjaya register account Seposen dan juga install template berserta dengan connectkan account Google Sheet anda. So, anda boleh tengok dekat dalam account Google Drive anda. Kalau anda buka, dia akan buatkan satu Google Sheet yang baru yang memang dah type dengan kita punya template tu. So kalau contoh untuk template product supplement ni, nama Google Sheet tu product supplement. Template product supplement mungkin macam tu lah lebih kurang. Tapi dia adalah product supplement macam tu. Anda boleh search dekat dalam anda punya Google Drive. Alright, so kita jumpa dalam video yang seterusnya. Assalamualaikum dan salam sejahtera.